Ada dua cerita dekat sini. Pertamanya, cerita yang dikongsikan oleh saksi kanak-kanak ke-15 yang mana pukul 3 pagi dia terjumpa Allahyarham Zara dekat longkang, dan masa tu dia tak pakai spek, dia tak cam. Pukul 3 pagi, waktu yang sama yang mana pelajar yang kata dia jumpa Zara dalam toilet menangis tu, dia dalam keadaan mamai, masih menangis dan dia tak tegur. Dua waktu yang sama tu. Seingat saksi, pada minggu tersebut ketua warden ada membuat pengumuman yang pelajar dilarang menghubungi ibu bapa, dan arahan tersebut adalah arahan daripada pengetua. Larangan tersebut adalah selama 2 hari, daripada mula 16 Julai 2025 hinggalah kepada 18 Julai 2025. Kalau dah larang telefon tu, apa lagi kena buat? Mereka hanya dibenarkan menghubungi ibu bapa pada jam 10 malam hari Jumaat. Oleh sebab apa? Oleh sebab security, Pak Gad, Anti Lina rimas ramai pelajar yang minjam telefonnya. Disebabkan itu, Anti Lina bertanya pada Ustaz Azhari bagi pelajar menghubungi ibu bapa. Suasana pada masa itu takut dan ramai pelajar menangis. Boleh untuk menghubungi parent pelajar masing-masing ini, kerananya ini mudah saya nak fahamkan kepada semua lapisan lah. Sebabnya Anti Lina, Pak Gad ini, dia rasa rimas. Dah telefon public semua kena halang, semua kena tutup. Jadinya pelajar-pelajar ni pinjam telefon dia nak call mak bapak. Dia dah rimas, sos top up dah habis. Jadi dia pun tanyalah balik kepada Ustaz Azhari supaya budak-budak ni boleh hubungi kontak mak ayah masing-masing guna telefon public. Kan? Dia pun dah tak tahan dah, pasal sos top up dia pun dah kering. Kan? Jadi pukul 10 malam maka berakhirlah tempoh penutupan public phone di sekolah itu. Siap advance top up pula. Itulah cerita dia. Dah kalau dalam asrama tu ada 300-400 orang, tak ke botak kepala Anti Lina tu. Pihak sekolah ada buat siasatan lah sebenarnya, kan. Dia ada buat siasatan, dan siasatan itu dikepalai oleh penolong kanan hal ehwal murid, ya. Dan maksudnya cara siasatan itu dipanggil secara bergila-gila. Ini yang saya fikir pertama kali dikongsikan dalam inquest sepanjang perjalanan inquest ini berlangsung. Sebab sebelum ini kalau tuan-tuan masih ingat lah, kan, even Pak Gad itu pun tak cerita tentang pelajar di soal siasat oleh PKM. Ustaz Azhari pun tak ada cerita tentang pelajar lain di soal siasat, kan? Hanya pelajar ini saja, saksi kanak-kanak ke-35 ini saja the only witness yang share kepada mahkamah tentang soal siasat yang dilakukan oleh sekolah. Dan saya fikir ini penting, tuan-tuan. Ini penting sebabnya nanti minggu depan pengetua akan dipanggil untuk beri keterangan. Saya fikir ialah kita tak boleh nak baca masa depan. Cumanya yang kita boleh assume soalan yang akan ditanya oleh lawyer Shahlan and the gang ini adalah tentang macam mana pelajar boleh berpindah ketika memo daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dah keluar dan membekukan sebarang perpindahan di sekolah. Itu antara soalan yang penting ditanya, bakal ditanya. Dan juga antara yang lain adalah macam mana bentuk siasatan yang dilaksanakan oleh sekolah selepas daripada kejadian berlakunya Allahyarham Zara tidak sedarkan diri di kaki 5 asrama itu, kan? Itu kita akan tengok minggu depan, ya, anggaran kita lah. Aksi kanak-kanak ke-35 ini kata dia mengesahkan beberapa kes kecurian dan juga kes buli. Ini dua kes, kes kecurian dan kes buli di sekolah itu memang ada berlaku.
Jawapan daripada Ustaz Azhari itu hari untuk saya confirmkan dengan tuan-tuan adalah, Ustaz tersebut kata tidak ada kes buli yang berlaku di sekolah tersebut atas alasan kerana tidak ada laporan daripada mana-mana pelajar berkenaan dengan ada salah laku buli, kecurian dan sebagainya. Okey, itulah jawapan daripada Ustaz Azhari berkenaan dengan soalan adakah wujud buli ataupun tidak di sekolah ini. Dia kata tak ada kerana tidak ada sebarang laporan daripada pelajar. Jadi jawapan daripada Ustaz Azhari itu kontradik dengan jawapan ataupun pengesahan daripada saksi kanak-kanak ke-35 hari ini, yang mana pelajar tingkatan 1, dia ini adalah pelajar tingkatan 1 dan berada di sekolah tersebut, mengharungi hari-hari dan liku-likunya di asrama bersama dengan Allahyarham Zahra Karimah. Dan dia kata memang ada beberapa kes kecurian dan buli di sekolah tersebut. Ya, okeylah. Walau apa sekalipun jawapan daripada Ustaz Azhari tersebut, kes kecurian memang berlaku dan kes kecurian itu dah pun dilaporkan kepada cikgu. Cuma soal tindakan undang-undang daripada pihak cikgu kepada pelajar yang mencuri siasatan itu tidak dijelaskan. Berlaku ataupun tidak siasatan, wallahu alam. Saksi ini pun tak cerita. Dia cuma kata dia ada buat report. Itu saja cerita dia, ya. Kes kecurian dah diambil oleh pelajar senior. Nampaknya macam tu lah. Warden salahkan Mak Zahra kenapa tak lapor Zahra kena buli. Itu awal-awal kes, betul? Ini memang betul-betul berlaku. Kalau cikgu ada malam tu, kawan-kawan kita semua dah komen, dia sama ada dia akan buat rondaan, itu yang kita semua faham. Kedua, dia akan panggil kedua-dua belah pihak untuk tanya dan soal siasat. Itu kedua. Dan yang ketiga, dia sendiri akan buat spot check kalau benar-benar keadaan tersebut berlaku, kan. Cikgu akan siasat kerana itu adalah otoriti seorang guru dan seorang warden. Berbanding dengan pelajar, kita tidak nak buat assumption apa, cumanya kita dah tengok apa yang berlaku ketika mana siasatan dibuat oleh pelajar kepada pelajar sendiri, yang mana pelajar ni dia akan panggil macam mana apa yang dah berlaku kepada Allahyarham Zahra itu, itulah keadaan dia. Dia akan panggil dan dia akan sound lah soal bully mental, bully verbal, kan. Dan kemungkinan untuk berlaku bully fizikal itu sangat tinggi. Betul tidak tuan-tuan? Kemungkinan untuk berlaku bully fizikal itu sangat tinggi bila melibatkan pelajar dengan pelajar. Tambah lagi bila pelajar itu adalah pelajar senior kepada pelajar junior. Pukul 3 pagi itu Allahyarham masih ada dalam toilet, yang mana sahkan oleh seorang pelajar yang bangun tidur pukul 3. Dia dalam keadaan mamai dan dia kata dia tertengok Zahra dalam toilet dalam keadaan menangis ataupun sedih lah, kurang lebih macam gitu. Dan dia tak tegur. Kenapa tak tegur? Kerana dia kata dia mamai, sebutlah. Si kanak-kanak ke-15 yang menjumpai Allahyarham Zahra dan mengadu dekat Pak Gad itu, yang mana dia jumpa seorang pelajar yang terdampar di dalam longkang, yang mana yang saksi yang rabun tu, itulah saksi yang kata dia jumpa Zahra di kaki 5 asrama pukul 3 pagi, waktu yang sama yang mana pelajar yang kata dia jumpa Zahra dalam toilet menangis tu, kan, dia dalam keadaan mamai, masih menangis dan dia tak tegur. Dua waktu yang sama tu. Ada dua cerita dekat sini. Pertamanya, cerita yang dikongsikan oleh saksi kanak-kanak ke-15 yang mana pukul 3 pagi dia nak nak bersiap, nak pergi salat di surau, dan dia terjumpa Allahyarham Zahra
dekat longkang, dan masa tu dia tak pakai spek, dia tak cam. Lepas dia jumpa, dia pergi berlari dekat Makcik Lina. Makcik Lina pun mengesahkan cerita daripada saksi kanak-kanak ini. 15 Julai ramai tak tidur jam 3 pagi. Yalah, nampak gaya macam ramai lah. Yang cerita nak isi air, nak terberak malam kejadian, malam 15 Julai itu pukul 12, 12.30. Yang terjumpa baju Hanafi itu pun lingkungan pukul 12 ke bawah, pukul 1 ke bawah. Tapi yang jumpa dalam keadaan mamai Allahyarham Zahra ini, dia kata pukul 3 pagi. Jangan tertukar pula. Yang tukar bilik pun ramai. Dia ialah malam kejadian tu ramailah yang tiba-tiba perut memulas, tiba-tiba nak bangun awal, nak sembahyang subuh, nak salat hajat, nak qada subuh, macam-macam tuan-tuan. Saya tak kata kat siapa-siapa, tapi keadaan dia macam tu. Keadaan dia macam tu. Ramai yang tak tidur, seorang pun tak tahu. Dia semua berlaku dengan tiba-tiba, tuan-tuan. Tiada yang jadi saksi mata kejadian yang berlaku kepada Allahyarham Zahra, sama ada dia dikenakan dengan kekasaran fizikal. Tak ada, seorang pun tak ada yang kata Zahra dikasari secara fizikal. Tak ada seorang pun. Sebab saksi kanak-kanak ke-35 tadi pun, kalau tuan-tuan masih ingat lah dan belum lupa, dia bagi tahu tadi, kata malam 17 Julai tu kan Zahra habis nyawa dia tu 16 Julai kan, tengah hari pukul 1. 17 Julai tu kan budak-budak tu dipanggil, kemudian taklimat dan sebagainya. Lepas pada tu telefon ditutup kan, arahan telefon publik ditutup oleh ketua warden, oleh pengetua. Dia kata budak-budak tu menangis. Saksi ni bagi tahu budak-budak itu menangis. Keadaan sangat-sangat sejuk. Bukan sejuk lah, kita panggil cool. Bahasa Inggeris dia panggil cool, dingin. Keadaan sangat dingin, di mana suasana yang kalau tuan-tuan tengok cerita Naruto, angin akan bertiup sepoi-sepoi bahasa. Sugul lah, terima kasih Liz. Keadaan sangat sugul. Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa, menampar pipi masing-masing. Kemudian daun-daun berterbangan, hanya unka sahaja yang bersahutan. Masing-masing sedang berduka cita. Atas alasan apa mereka berduka cita, wallahualam. Adakah duka cita kerana tak dapat hubungi mak ayah, ataupun duka cita kerana pemergian Allahyarham Zahra? Itu kita tidak tahu. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.